Satu perkara yang saya nak sampaikan, pengajaran untuk diri saya dan juga boleh dikongsikan kepada orang lain adalah berkenaan dengan short term dengan long term. Kadang kita suka benda yang short term, benda yang fast and easy. Contoh fast cash, easy money. Kita nak yang hasil segera. Tapi sebenarnya yang terbaik adalah yang kita fikirkan long term, yang memang susah, memang mencabar, tetapi dia boleh bertahan lama. Biasa kita dengar orang cakap kena buat benda yang betul walaupun susah, dan jangan buat benda yang senang tapi tak betul. Lebih kurang macam tu lah. Ada juga benda yang senang tapi betul, tetapi dia tak tahan lama lah. So the best is dalam kita membuat konten di media sosial, sekiranya anda memang betul-betul berminat untuk buat konten di media sosial, sama ada untuk menyampaikan ilmu, pandangan, berdakwah, dan pada masa yang sama juga boleh menjana pendapatan sampingan daripada platform monetization, Facebook punya monetization, TikTok ataupun YouTube. Monetization juga dari sudut buat produk atau buat produk sendiri ataupun jual produk orang, affiliate, ataupun menjadi ikon, review produk orang lain. Jalan dia ialah jalan long term. Kalau di media sosial ni jalan dia adalah jalan long term. Tidak ada yang short term. Memang kita buat video kali pertama memang akan sikit je views. Tetapi selepas satu tempoh, views tu akan compounding, akan berganda, dengan syarat kita tahu cara dia. Dan satu lagi ialah yang saya belajar sendiri ialah dari sudut kita kejar viral, kita seronok kan? Tetapi adakah viral itu menambahkan nilai tambah, ataupun semata-mata kita tarik orang, ramai orang, kita buat konten, kita tarik orang ramai yang datang, dan dia hanya lalu di hadapan kedai kita sahaja. Dia tak masuk singgah dalam rumah kita, dalam kedai kita. Dia tak membeli pun dalam kedai kita. Tetapi dia datang dan dia tengok, oi, besar kedai kita, cantik kedai kita. Dia hanya tengok sahaja, tetapi dia tak masuk dalam, dan dia tak membeli belah kat dalam kedai kita, dan tiada transaction berlaku. Dan itu adalah benda yang saya belajar juga sepanjang beberapa bulan saya buat konten. Jadi sebab tu kita kena improve diri kita, tambah ilmu. Kita cuba pastikan orang datang, dan ramai orang datang, ramai orang membeli kita punya, sama ada membeli idea atau membeli produk kita, apa yang kita tawarkan kepada mereka. Dan perkara tersebut bukannya jalan singkat, bukannya jalan mudah. Kita rasa post satu video boleh terus viral, video kedua 5 kali buat video terus viral, tidak. Dia makan bulan, makan masa. Biasalah tanam benih, hari ni esok dia tak berbuah lagi. Pucuk mungkin hari keberapa baru keluar pucuk, belum lagi nak besar, belum lagi nak keluar bunga, belum lagi nak keluar buah, dan belum lagi buah tu masak. Jadi memang perlukan kesabaran, dan memerlukan kita ubah mindset kita daripada short term punya result kepada long term punya result. Jadi itu yang saya nak kongsikan di sini pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.